Weh korang, cikgu datang. Okay kelas, keluarkan buku semalam. Dah, buku ada? Saya bawa lah cikgu. Oh, tak apa. Besok bawa tau. Janji. Janji. Okey kelas, sila hantar kerja minggu lepas. Cikgu, kalau saya hantar esok boleh tak? Boleh? Cikgu, nak balik boleh? Boleh? Cikgu. Saya nak jadi cikgu boleh? Boleh. Hari ni kita nak belajar sejarah. Nak tak? Okay. SOR. SOR tu apa? Cakap apa ni? Tak tahu. SOR untuk sum of root. Rosa. Jangan sembak. Sum of root. Bagus. Okay, kalau POR pula. POR untuk product of root. Product. Zam. Okey, pendapat korang, cikgu dekat semester bersama ni, cikgu apa yang bagi korang paling gempar lah kat sini, yang bagi impak kat korang? Cikgu Zul Majidi. Kenapa? Dia ajar seronok lah. Dia ajar. Sebab seronok lah. Aku suka cikgu Zul Majidi lah. Zul Majidi. Okey, kenapa? Sebab dia baik, dia soft spoken. So kami memutuskan untuk memilih Puan Mai. Okay, kenapa kita orang pilih Puan Mai? Sebab Puan Mai seorang perempuan yang kerjaya dia tinggi. Dan Puan Mai ni pandai handle murid. Kalau bising ke, Puan Mai tak muncul lagi dengan suara pun dah diam dah semua. Puan Mai dia sangatlah berdisiplin and dia jaga murid samat yang disiplin dia teruk and pergi bilik Puan Mai. Macam itulah. Cikgu Mai dengan Cikgu Syafiqah Syahadan. Okay, kenapa? Okay, Cikgu Mai, walaupun Cikgu Mai tegas, tapi nasihat Cikgu Mai tu macam memberi efek dekat aku. Macam Cikgu Mai sebenarnya sayang je semua anak-anak murid dia. For me, it'll be Cikgu Mai. She's very hardworking. That inspires me to be hardworking also. Cikgu Rafida. Okay, kenapa? Sebab dia ajar kita orang maths. Rasa dia fun lah. So the teacher that inspires me the most is Cikgu Akmal because she's a very motherly figure and she always gets the job done no matter what. For the three of us is Puan Charajit because she pushes us for sejarah. I agree. She inspires me to actually pursue sejarah very well. I can get good marks with her teaching me. Puan Mai guys. Sebab walaupun dia garang, dia comel lah. I tak tahu, I just like her. Dia comel sangat. Setuju. Cikgu yang paling cute adalah Cikgu Syafiqah SK. Sebab Cikgu Syafiqah banyak bagi saya free marker untuk paper SK. Cikgu Charanjit. Sebab dia cikgu yang paling best dalam sejarah. Cikgu Najwa. I ingat Cikgu Syamimi. Cikgu Fani. Cikgu Fani. Okay kak. Okay. Cikgu mana yang paling muka dia paling familiar lah kat sini? Banyak sangat. Kalau nak sebut nama banyak. Okey, cikgu-cikgu sains sukan, Cikgu Aida, lepas tu ada cikgu banyaklah, Cikgu Asma, Cikgu Suliana, Cikgu Mai. Kalau lelaki
Ani cikgu. Hari-hari hari-hari ada banyak. Alhamdulillah. Cikgu apa nama dia? Guru? Puan Mai. Puan Mai. Cik Kari. To be honest Cikgu Hayati. Paling sporting. Cikgu paling sporting sebenarnya Cikgu Maizatul. Cikgu Maizatul ni dia sporting sebenarnya nampak je garang, tapi cikgu ni sporting baik, gentle, tak tipu. Cikgu Syafika. Sebab Cikgu Syafika ni cikgu yang paling baik, paling sporting lah. Cikgu Syafika Idris. Sebab cikgu sporting and comel. Papa Donna. Selamat Hari Guru saya ucapkan kepada semua guru di Malaysia. Lebih-lebih lagi, guru-guru di SMK Sultan Abdul Samad ni. Guru itu umpama pembimbing. Tanpa pembimbing, apalah kita sebagai murid. Selamat Hari Guru, Cikgu. இனிய ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். உங்கள் அன்பிற்கும் அறிவுக்கும் மிக்க நன்றி. 教师节快乐！ Selamat Hari Guru kepada guru-guru SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya. Terima kasih kepada para guru kerana sudi membimbing dan membantu kita. Selamat Hari Guru. Selamat sejahtera, saya Cikgu Siva IK Koko SMK Sultan Abdul Samad. Pertama, izinkan saya untuk mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik sekolah kita. Tema Hari Guru pada tahun ini ialah Guru Bitara Ngadi Negara. Apa maksud ini? Maksudnya ini ialah untuk menonjolkan peranan guru yang mempunyai integriti yang tinggi dan tanggungjawab yang besar untuk mendidik anak murid kita. Jadi kita di SMK Sultan Abdul Samad, kita bekerja sebagai satu pasukan, sebagai satu keluarga besar Sultan Abdul Samad. Marilah kita kukuhkan, rapatkan ukhuwah di antara kita untuk melahirkan generasi muda atau warga murid yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Sekali lagi saya ucapkan Selamat Hari Guru tahun 2026 kepada semua warga pendidik sekolah kita. Terima kasih. Hai kawan-kawan, selamat Hari Guru semua. Saya ada satu pantun untuk kawan-kawan. Pucuk paku di dalam raga, mari dimasak di tengah laman. Tugas guru, tugas berharga, menjadi penyuluh sepanjang zaman. Selamat Hari Guru semua-semua. Selamat Hari Guru, kami sayang Tanpa guru, kami tidak mungkin Mengenal ilmu dan mencapai impian kami. Kami sayangkan cikgu. Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik di SMK Sultan Abdul Samad. Terima kasih kerana sentiasa komited memberikan yang terbaik buat anak didik kita. Semoga cikgu semua dikurniakan kesihatan yang baik, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selamat Hari Guru. Guru ibarat lilin yang menerangi kehidupan orang lain. Terima kasih cikgu, selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru.